Ada beberapa sebab mengapa sesuatu saham itu digantung dari urus niaga. Yang pertama, atas permintaan syarikat. Yang kedua, atas permintaan bursa. Penggantungan saham atas permintaan syarikat berlaku apabila syarikat ingin mengumumkan sesuatu. Pengumuman yang berkaitan dengan urus niaga, pengumuman yang berkaitan dengan pelantikan tokoh-tokoh tertentu di dalam syarikat. Penggantungan yang dibuat atas permintaan syarikat biasanya bersifat positif dan ia tidak lama. Ia mungkin hanya beberapa jam dan paling lama daripada apa yang saya perhatikan ialah 1 hari. Penggantungan yang dibuat atas kehendak bursa ini biasanya bersifat negatif. Ia bersifat tindakan oleh bursa ke atas sesuatu syarikat yang tersenarai. Mungkin disebabkan oleh ada elemen-elemen yang tidak sihat dalam urus niaga ataupun elemen-elemen dalam syarikat itu sendiri. Elemen-elemen yang tidak sihat dalam urus niaga ialah seperti manipulasi ataupun spekulasi yang berlebihan. Satu lagi sebab, apabila ada elemen tidak sihat dalam syarikat itu sendiri. Contohnya, apabila ada pemalsuan data-data yang berkaitan dengan perekonomian. Apabila berlaku kes di mana disyaki ada elemen pemalsuan data perekonomian, siasatan akan dibuat dan dalam tempoh siasatan tersebut saham akan digantung. Sekiranya didapati bahawa elemen tidak sihat itu sebenarnya tidak berlaku dan terbukti tidak ada pemalsuan, maka saham itu akan didagangkan semula. Penggantungan yang dibuat atas kehendak bursa biasanya makan masa yang agak lama, boleh makan masa berhari, bergantung kepada kes.